Right, let's continue this discussion. Kita teruskan perbincangan ini. Bagi siapa yang baru, yang belum tonton video sebelum ini, those who haven't watched the video before this is okay. Pause dan cuba buat dulu. Pause and try to do first. Okay, then teruskan video lah. Now we're going to discuss. Kita akan bincang. So file ini, tengok dalam huraian macam mana untuk dapat. Look at the description how to get this file. Okay, okay. So kita sudah dapat F2x di sini. F2x we got already. Now F3x. Okay, kita kena dapatkan F3x. So just continue lah. F3x will be F3x ialah F of F2x. Right? F F2x. Or you can do F2 fx, F2 of fx. Dua-dua pun boleh lah, terpulang pada awak macam mana awak nak buat. Okay. So let's do okay lah, kita buat F of F2x. F bagi F2x like this. Right? So substitute your F2x. F2x ini ganti sebagai objek ke dalam fx. So dia akan jadi P F2x. P F2x plus Q. Sini X ialah F2x. Okay. And then gantilah F2x ialah ini kan. So P square X tambah PQ plus Q tambah Q. Okay. So dia akan jadi P cube X tambah P square Q plus PQ tambah Q plus Q. Okay, so ini adalah F3x. So sekarang kita boleh buat perbandingan dengan ini. Now we can do comparison lah. Right? Coefficient of x per kali x ialah 8. 8 isn't it? So you can see here. P kuasa 3, 8. Right? By comparison. So therefore, P kuasa 3 ialah 8 and P will be the cube root of that. Unsur kuasa 3, 8. Iaitu, which is 2 lah. 2 lah. Okay. 2. So, P ialah 2. P is 2. Sekarang kita boleh cari Q. You can find Q. So, again. Kalau kita buat perbandingan. When we do comparison. 14 ialah pemalah di sini. The constant here is 14. All this is constant. Okay. So, P sama. Okay. P kuasa 2. P square Q tambah PQ plus PQ tambah Q sama dengan 14 equals to 14 This one Okay, then gantikanlah P sama dengan 2. P is 2, then we get 2 kuasa 2Q plus 2Q plus Q sama dengan 14. So 2 kuasa 2 4 6 7 7Q sama dengan 14. Q ialah 2 juga. 14 divided by 7 to finish. P dan Q sudah. Alright. Ada soalan boleh tanya dalam komen kelas. Any questions, anything you don't understand, ask in the comments. Okay. Saya akan jawab secepat mungkin. I will try my best to answer as soon as possible. Okay. Tengok sini. Ungkapkan ungkapan bagi F4X, F4X. Okay. Then determine the general formula. Okay, kita buat satu persatu. Let's do F4X first. Okay. So, kita sudah dapat F3X. Kita sudah dapat nilai P dan Q. We already have the values of P and Q. Okay, so we can just write it in terms of P and Q. So F3x, this is B. F3x is ini. Kita memang sudah ada lah. F3x is this. 8x tambah 14. 8x plus 14. So F4x, F4x ialah F of F3x. F F3x. Okay. So f of f3x, kita letak f3x sebagai objek ke dalam fx. f3x will be the object for fx. So p f3x plus q. So p dengan q kita sudah tahu ialah 2 dan 2. So this will be, see fx. Sekarang kita boleh tulis sebagai 2x tambah 2. 2x plus 2 lah. Sebab p dengan q 2 kan. P and q is 2 isn't it? Kita baru cari nilai dia. We just found the value, right? Excuse me. So sini 2 f3x, f3x plus 2. Kan? So, 2 f3x ialah 8x plus 14 tambah 2. So, permudahkan simplify lah. 16x tambah 28 tambah 2. So, 16x tambah 30. 16x plus 30. This is f4x, f4x.
Okay. So now dia nak kita buat apa? They want us to determine the general formula. Tentukan rumus umum. So this is actually by induction, melalui induksi, Okay, so kita kena cari corak dia. You have to find the pattern, right? So this is a bit of maths lah class, Dia campurkan matematik di sini. Kata nampak bab 3 your form 4 chapter 3. Okay. So by induction, tengok pola dia. Look at the pattern. Okay, so fx ialah fx is 2x tambah 2, 2x plus 2. And then di sini pula on this side f2x is f2x ialah where's our f2x, this one ini okay, kita ganti 2 dan 2, you substitute your 2 and 2 lah. So 2 kuasa 2 4, 2 square is 4, right? 4x, this one 2 darab 2, 2 times 2, isn't it? 4 tambah 2 6 plus 6. Okay, and then sini f3x, f3x is 8x, 8x plus 14 tambah 14. Okay, and then f4x, f4x is 16x, 16x plus 30. Okay, nampak tak pola dia? You see the pattern or not? Okay, so first of all class, you can see here, ini semua nombor kuasa 2. These are all powers of 2 in order, isn't it? Right, ikut urutan kan? 2 kuasa 1, you can see 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Which means kita boleh guna kuasa 2 sebagai n. You can use the power of 2 as the n. Right, so this is the first pattern. Okay, so we can start here. Mungkin kita akan ubah nanti, maybe we'll change later, but you can see 2 to the power of 1 x tambah 2. 2 kuasa 2x tambah 2 tambah, okay, 6. Ini kita belum tentukan lagi pola dia. This one we haven't determined yet. Okay, this is the first clue. Tambah 14. And then we have your 2 kuasa 4, 2 to the power 4x plus 30. Okay. So, yang ini pula macam mana? What about this? So, kita kena guna n yang sama. You have to use the same n. So, this is n. So, kalau kita darab dengan 2 dengan n, 2 times n, sini boleh, sini tak boleh. Because 2 darab 2 ialah 4. Cannot lah. Okay. So, how? So, di sini, you can see ini ialah darab 2 tolak 2. Can see or not? 16 darab 2, 32. 32 minus 30 is 2. I mean 32 minus 2 is 30. 32 tolak 2 ialah 30, kan? Times 2, 16 tolak 2, 18. Like this. Okay. So, yang ini macam mana kita tulis? How do you write this? Okay. So, you can write this as ini 2 kuasa n, 2 to the power. Okay. So, see 2 to the power of 1 minus 2. Right? Kan? And then 6, this one 6 ialah 2 kuasa 2 tolak 2. 2 darab 2 kuasa 2, 2 times 2 square minus 1. Saya tulis sekali lagi. 2 darab 2 kuasa 2 tolak 1. So, sini pun sama lah. 2 darab 2 times 2 kuasa 1 tolak 2 minus 2. Okay, minus 2. Here also same. 2 darab 2 times 2 kuasa 3 tolak 2. And then here 2 darab 2 times 2 kuasa 4 tolak 2, like that. So, nampak tak pola dia? Can you see the pattern? So, this one will be, therefore, f kuasa n x. F n x, you can see sama nombor dia. Can see or not? Nampak tak? Okay, n semua sama. So, f n x will be 2nx, 2 kuasa nx tambah plus 2 darab 2 times
2 kuasa N, tolak 2, minus 2. Okay, boleh? Okay, so let me see the scheme. Ya, ini jawapan yang sama dengan skema, tapi skema dia sudah gabungkan ini. They've combined this. Sebab darab kan, multiply isn't it? Right? So kita boleh permudahkan lagi. Actually, you can simplify some more. 2 kuasa nx tambah 2 darab 2n. 2 kuasa 1, 2 to the power of 1 times 2 to the power of n. Ini kita akan dapat n tambah 1 lah. Right? N plus 1 lah. It's just kita gabungkan dia. You use your laws of indices. Hukum indeks di sini. Gabungkan dia jadi macam ni. Okay? Again kelas, yang ini adalah melalui induksi. This is actually by induction. Awak kena tengok pola dia, look at the pattern. Okay. Then setiap satu ini, okay, n kena tambah sebanyak satu saja. N can only increase by 1. Kita tak boleh buat, you cannot have 2. Contohnya lah, katakan n je lah 1, n is 1 here. Then tiba-tiba n menjadi 3, and then 5, and then 7. Cannot, tak boleh. Tak boleh macam ni. Okay, bila kita pilih n, when you're choosing your n must always be plus 1. Tambah 1 saja. Okay, mungkin ada jawapan lain. There may be other answers also when it comes to this induksi. Okay, mungkin ada jawapan lain, tapi ini adalah jawapan saya dan ini adalah jawapan skema juga. Mark scheme happens to be the same as this. If you all have any other answers, boleh komen lah. Nanti saya boleh semak atau I can check for you. Okay. Alright. Now look at this. Tulis. Rajah 1 di bawah menunjukkan fungsi f, function f which maps k to m, yang memetakan k kepada m, dan g which maps m to n, m kepada n. Okay. Cari fungsi yang memetakan m kepada k. M to K. Okay. M kepada K ialah, this is what? This is inverse, isn't it? Fungsi songsang kan? Right? This is inverse. Actually, ini adalah 1.3. Actually, this is 1.3 inverse function. Anyway, come. Bukan susah kelas. It's not easy, it's not difficult. Okay, let me show you. So, fungsi yang memetakan M kepada K in terms of X, dalam sebutan X. So, M balik kepada K. Right? So, first, inverse means, fungsi songsang maksudnya, dia terbalik kepada fungsi asal. It's the opposite direction to the original function. F memetakan K kepada M. The inverse will map M to K. Okay? So, list inverse, katakan kita mula dengan N. We start with M means, ini adalah X kan? Okay? This is X. So, cannot lah. So, let's make it Y. Kita jadikan dia Y. The whole thing. Ini ialah Y. Okay. So, fx ialah Y. Okay. So, kita nak cari balik apa itu X. Bila kita mula dari sini. When you start from here, how to go back to X. Macam mana kita balik kepada X dari Y kan? So, basically class, kita nak X dalam sebutan Y lah. We want X in terms of Y. Understand or not? X ialah apa Y. So, 8X tolak 5 sama dengan Y. 8X minus 5 is Y. Okay. So, X ialah tambah 5, Y plus 5 bahagi 8. Divided by 8. So, basically, bila kita mula di M, when you start with M, okay, bila kita guna Y, when you use Y, see, Y adalah domain untuk M. Y is the domain for M. Sebab apa kita tak guna X? Why we're not using X? X is the domain for K. X adalah domain untuk K, betul tak? X adalah objek untuk K. So, kita kena bagi objek yang baru untuk M. We need to give a new object for M. Okay. So, bila kita letak Y di sini, kita akan dapat balik apa X. You get back what is X lah. X sama dengan Y nilai yang kita letak sini, tambah 5 bahagi 8. Plus 5 divided by 8. Does that make sense? Faham tak? Okay. Fahamkan apa yang awak belajar. Please understand what you are learning.
Kenapa kita guna Y? Don't just think, oh, ini saya belajar di sekolah, kaedah dia ialah, okay, letak sama dengan Y, then boleh cari. Jangan macam tu lah. Understand why. Kenapa why? Because kita perlukan domain baru. We need a new domain what? Right? Sebab X adalah domain untuk K. Macam tu. Tapi jangan tinggalkan jawapan macam ni kelas. So therefore, inverse of F of X ialah tukar balik kepada X. Change back to X. Okay, change back to X. So again, X ini tak sama dengan X ini. It's not the same. Sebenarnya ini adalah Y. Actually, this is Y. Actually, this is Y. Sepatutnya macam ni. Should be like this. Okay. But, secara amnya, memang kita tak guna Y untuk fungsi. Generally, we don't use Y for function. Have you ever seen function yang dibagi dengan dalam sebutan Y in terms of Y? Rarely lah. That's why, bukan bentuk am lah. Secara amnya, generally we write it in terms of X. So, tulis balik X. Tukar Y menjadi X. Tapi X ini tak sama lah. This X is not the same as this X. Okay. X tambah 5 bahagi 8. Macam tu. Okay. Alright. Okay, cari GX. Find GX. Okay. How to find GX? So, di sini, this is the composite function part. Ini adalah fungsi gubahan. So, G ini ialah apa? Dari K ke M. From K to M is what? Ini adalah G bagi sini ke sini ialah fx kan? This is fx, isn't it? So, kita letak fx ke dalam G, betul tak? You're putting fx inside G, isn't it? So, G of f of x. G of x sebenarnya. Actually, it's G of x lah. Right? Okay. So, G of x ialah ini. So, kita ada dua fungsi sekarang. You have this one, fx. Fx ialah 8x tolak 5. 8x minus 5. G of x is 24x, 24x plus 15. Tambah 15. Okay. So, di sini, G bagi F bagi X. G of F of X is this lah. Okay. Now, kita nak cari GX. You want to find GX. Okay. But, again, kita tak boleh guna X. You cannot use X. Because X adalah domain untuk K. X is a domain for K. So, kita guna Y. Use Y lah. Okay. So, katakan fx ialah y. Let's say fx is y. Let fx be y. Okay, kita bagi dia domain yang baru. Gy is this. 24x tambah 15. Now, this function currently is absolutely useless. Memang tak guna. Sebab sini y, tapi sini x. Here is y, here is x. Kita tak boleh ganti y ke dalam x. You cannot substitute y in x. So, kita kena cari x dalam sebutan y. You need to find x in terms of y lah. Okay. Boleh? Yang memang kita sudah buat di sini lah. X in terms of y. So anyway, jalan kerja dia buat sekali lagi. So y sama dengan y is what? Fx kan? Okay. So y sama dengan 8x tolak 5. So once again, x ialah x will be y tambah 5 bahagi 8 divided by 8 lah. Okay. So this is X. So, sini kita gantikan. Gy sama dengan, ganti dalam sebutan Y. Substitute in terms of Y. 8, Y tambah 5 bahagi 8. Ini X plus 15. Permudahkan dia, simplify. 8 and 24, 3 lah. So, 3 darab ke dalam sini. 3Y plus 3 darab ke sini. 15 plus 15. So, kita akan dapat Gy ialah, Gy is 3y plus 30 tambah 30. Okay. Now again, memang kita tak tulis fungsi dalam sebutan y. We don't write functions in terms of y generally. So tukar balik. Therefore, gx is 3x tambah 30 plus 30. Done. Okay. So again, tak faham boleh tanya kelas. You don't understand, you can ask in the comments. Tanya dalam komen.
Okay, look at this one. Yang akhir sekali. Again, kalau belum cuba, sila pause dan cuba dulu. Pause and try first. Pause and try first. Nah, diberi fungsi R dan S sebagai ini dan ini. This and this lah. Okay, nyatakan nilai A. State the value of A. Okay, tengok sini. X tak boleh sama dengan A. Dari mana kita dapat ini? From where we get this? Kenapa X tak boleh sama dengan A? Why X cannot be equals to A? Kalau kita ada macam ni kelas, if you have this, that means kalau X sama dengan A, fungsi ini tak tertakrif. If X is A, the function become undefined. Okay? Fungsi menjadi tak tertakrif. So how? Macam mana? Bila fungsi tak tertakrif? When is the function undefined? Bila penyebut ialah sifar. When the denominator is 0. Pada masa itulah fungsi tak tertakrif. That's when the function is undefined. So basically, X tolak 6 tak boleh sama dengan sifar. X minus 6 cannot be equal to 0. Kalau sama dengan sifar, dia tak tertakrif. That means X tak boleh sama dengan 6. X cannot be equal to 6. So A ialah 6. Ni tak payah jalan kerja tau. You see, 1 mark No need to show any working here. A 6. Okay. Alright. Tengok B. Find S12. S12. Again, only 1 mark. So, S12 ganti sajalah. Substitute X is 12. Isn't it? 4 bahagi divided by 12 minus 6. 12 tolak 6 ialah 6. 2/3. 2/3. Done. 1 mark. Okay, look at the last one. Cari nilai K. Find the value of K. If RS. So, ini adalah fungsi gubahan. This is composite function lah. RSK ialah negative 12. Okay. So, RSK ialah R bagi R of S of K. Isn't it? R bagi S bagi K. Okay. So, we do SK first. SK ialah 4 bahagi 4 divided by K tolak 6. K minus 6. Guna K. X sama dengan K lah. X is K Right? Okay. Then RSK ialah R ini. R of this lah. RSK ialah R 4 bahagi K tolak 6. K minus 6. So, ini cara yang lebih senang. This is the easier way. Okay. Of course, kita boleh cari gubahan dulu sebelum kita ganti K. You can find the composite before substituting K. Okay. Up to you. Boleh juga. No problem. Okay. Now you substitute. Ganti ini sebagai objek ke dalam R. 6X. 6. 4 bahagi K tolak 6. K minus 6. Okay. Alright. So, RSK sama dengan negative 12 kan? Okay. So, that means 24. This is 24. 6 darab 4. 24 over K tolak 6. K minus 6 is negative 12. Negative 12. Okay. Kiri kanan kita boleh bagi negative 12. You can divide by negative 12 on both sides. So, this one will become 1. Ini dia akan jadi negative 2. Negative 2, isn't it? Okay. Then 1 darab penyebut. Multiply the denominator on both sides. So, it will become, dia akan jadi K tolak 6 darab 1. K minus 6 times 1 is K minus 6 equals to, sini tinggal negative 2 saja. Only negative 2 is left. So, tambah 6 lah. Plus 6 both sides. So, K will be 6 tolak 4. 6 tolak 2. 6 minus 2. 4. Done. Okay. Okay kelas, ini adalah contoh-contoh soalan yang boleh keluar daripada fungsi gubahan lah. Composite function question. Alright. Okay, if you all are done with this, kalau sudah habis 1.3, let's continue. Teruskan dengan 1.3 pula.